Melayu yang menerima PAS dianggap sebagai Melayu Islam tulen. Kelompok kedua, Melayu yang berbeza pilihan politik dengan PAS dianggap Melayu Islam luar tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua. Saya ada membaca tulisan terbaru Presiden PAS bertajuk Kaum dan Perkauman Mengapa Melayu Islam Memimpin Malaysia yang bertarikh 24 Julai 2026. Pada asasnya, tidak ada pertikaian besar pun dalam membaca artikel ini untuk kita menyatakan bahawa kepimpinan negara perlu mencerminkan sejarah, perlembagaan dan demografi bagi negara ini, Malaysia. Tetapi masalah tulisan ini, ia cuba untuk menjawab satu ancaman yang tidak dapat dibuktikan sama sekali secara jelas, eksplisit apa yang sedang berlaku. Ia sekadar membina ketakutan seolah-olah kuasa Melayu Islam sedang dirampas, dicabut daripada mereka. Dan saya ingin bertanya kepada kita semua, pada sahabat-sahabat, dengan soalan secara terus terang. Kuasa mana yang sudah terlepas daripada tangan orang-orang Melayu dan orang-orang Islam di Malaysia ini? Kerana yang di-Pertuan Agong itu Raja Melayu beragama Islam. Sultan-sultan di negeri-negeri Melayu ialah ketua agama di negeri masing-masing. Perdana Menteri ialah tokoh Melayu Islam dan ketika ini adalah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Melayu dia, Islam dia. Kedua-dua timbalan Perdana Menteri juga datang daripada lingkungan kepimpinan Melayu Bumiputera dan mereka Muslim. Siapa? Pertama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kedua, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof. Ketua Hakim Negara, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Polis Negara, Ketua Setiausaha Negara, semua mereka ini adalah daripada latar kepimpinan arus perdana Melayu Islam. Mereka beragama Melayu dan berbangsa Melayu dan beragama Islam. Majoriti terbesar penjawat awam pula adalah Melayu Bumiputera. Nak lihat daripada segi demografi, Melayu Bumiputera merupakan kelompok majoriti negara melampaui daripada 60%. Jadi di mana bukti bahawa Melayu Islam tidak lagi memimpin negara ini, Malaysia? Ini bukan soal menafikan cabaran yang sedang dihadapi oleh orang Melayu. Wujudnya cabaran kemiskinan, pendidikan, pemilikan ekonomi, gaji rendah dan ketidakseimbangan kekayaan yang memang perlu untuk ditangani. Tetapi semua itu tidak boleh diselesaikan dengan mencipta ketakutan bahawa kuasa Melayu sedang hilang, sedangkan struktur teras negara ini masih lagi dipimpin oleh orang-orang Melayu dan beragama Islam. Masalah sebenarnya mungkin bukan kerana Melayu itu ataupun Melayu Islam itu tak memimpin. Itu bukan masalah sebenar. Masalah sebenarnya ialah PAS seolah-olah hanya mengiktiraf seseorang itu sebagai benar-benar mewakili Melayu dan Islam tulen apabila dia menerima neraca politik PAS dan hanya bersama dengan idealisme politik PAS semata-mata. Selain daripada itu, kalau dia bukan Melayu Islam bersama dengan PAS, maka Melayu di dalam keadilan dianggap hanyut. Melayu yang ada dalam Parti Amanah dianggap liberal. Melayu dalam kerajaan dianggap menumpang DAP. Melayu dalam Bersatu pula boleh menjadi saudara atau pengkhianat bergantung kepada musim politik yang ditetapkan oleh PAS. Tetapi apabila UMNO yang dahulu dikatakan dilabel bermacam-macam mahu bekerjasama dengan PAS, sudi nak berkawan dengan PAS, UMNO tiba-tiba pada pandangan PAS menjadi benteng kukuh Melayu Islam. Maka ukuran Melayu Islam itu berdasarkan perlembagaan akidah dan keluarnegaraan atau ia berdasarkan kesediaan seseorang itu, pemimpin politik itu untuk bersetuju dan bekerjasama dengan PAS. Itu letaknya persoalan yang perlu dijawab. Presiden PAS turut membawa deretan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi SAW dalam artikel kali ini. Dan artikel ini Presiden PAS menulis dengan syarat dengan dalil. Banyak dalilnya.
Dan saya rasakan kalau kita buat perbandingan, kemungkinan dalil-dalil yang dibawa dalam artikel ini lebih banyak daripada artikel-artikel beliau sebelum daripada ini. Tetapi yang penting bukan jumlah dalil yang cuba dipaksakan kepada kesimpulan politik yang diinginkan oleh Presiden PAS itu. Bukan. Yang lebih penting, apabila berbicara tentang kepimpinan, Islam mensyaratkan kemampuan, amanah dan keadilan. Bukan sekadar bangsa pemimpin itu semata-mata. Seorang pemimpin tidak akan menjadi lebih baik secara automatik hanya kerana nama dia Melayu. Tidak menjadi amanah hanya kerana berada dalam parti yang meletakkan nama partinya itu adalah parti Islam. Kalau dia seorang pemimpin yang melakukan rasuah, zalim, tidak cekap dan menyalahgunakan kuasa, bangsanya tidak dapat mensucikan kesalahannya. Presiden PAS sendiri dalam artikel ini memetik tentang larangan asabiyah. Apa maksud asabiyah? Iaitu membantu kaum sendiri walaupun kaumnya itu melakukan kezaliman. Maka neraca larangan asabiyah itu juga mesti digunakan kepada parti Presiden PAS ini. Jangan kezaliman lawan diperbesar-besarkan, tetapi kesalahan kawan yang ingin dijalinkan hubungan itu diberikan nama baharu, strategi politik, ta'awun, tahaluf, hikmah. Dan artikel ini akhirnya menyeru rakyat menolak parti pelampau dan Melayu luar tabi'i. Saya tak pasti apa yang dia menjadi begitu suka dengan terminologi ini. Hakikatnya laras bahasa seperti ini tidak menyatukan lebih baik orang-orang Melayu dan Islam. Kerana laras bahasa Presiden PAS ini telah menyaring, memecahkan Melayu itu kepada dua kelompok. Kelompok pertama, Melayu yang menerima PAS dianggap sebagai Melayu Islam tulen. Kelompok kedua, Melayu yang berbeza pilihan politik dengan PAS dianggap Melayu Islam luar tabi'i. Itulah sebenarnya politik yang memecahkan Melayu dan orang Islam. Hakikatnya Melayu Islam sudah memegang kedudukan yang sangat kukuh dalam struktur teras negara ini. Alhamdulillah. Dan apa yang diperlukan bukan ketakutan perkauman yang baharu. Yang diperlukan adalah kepimpinan Melayu Islam yang lebih berintegriti, yang kompeten, yang berilmu dan adil kepada seluruh rakyat Malaysia, melampaui agama dan bangsa mereka. Dan jangan jadikan kegagalan dan kebobrokan sesetengah pemimpin Melayu itu sebagai bukti bahawa Melayu sudah kehilangan kuasa. Dan isu ini hanya apabila mereka menjadi pembangkang. Ketika mereka menjadi kerajaan, mereka takkan bicara tentang kehilangan kuasa ini. Dan kita juga jangan jadikan PAS sebagai sijil untuk menentukan siapa Melayu yang tulen, yang sah dan siapa Muslim yang layak. Melayu tidak hanya wujud dalam PAS. Islam juga tidak menjadi milik eksklusif PAS. Malaysia juga tidak akan menjadi lebih kuat dengan hanya menakut-nakutkan orang Melayu Islam bahawa mereka sedang kehilangan negara sendiri. Dan kesimpulan mudah yang saya ingin tawarkan kepada sahabat-sahabat, tiada krisis kehilangan kepimpinan Melayu Islam yang berjaya dibuktikan dalam artikel Presiden PAS ini. Yang ada ialah ketakutan politik yang dibina untuk meyakinkan rakyat bahawa hanya ada satu parti sahaja yang mampu menjadi penyelamat. Sedangkan negara tidak kekurangan pemimpin Melayu Islam. Negara ini kekurangan pemimpin yang berani berlaku adil, berani menolak rasuah secara terbuka dan berhenti menggunakan ketakutan perkauman dan keagamaan sebagai modal bagi menang dalam pilihan raya. Terima kasih.